Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ini. Sesi penerangan kita kali ini memang sangat penting, terutamanya untuk ulang kaji. Kita nak senaraikan fakta dan konsep paling utama tentang bersuci daripada hadas. Pendek kata, saya akan terangkan secara ringkas, padat dan jelas supaya simple je korang nak faham dan ingat masa jawab peperiksaan nanti. Jom, mula! Sebelum apa-apa, jom kita hayati sekejap mafhum ayat ni. Dan jika kamu berjunub atau berhadas besar, maka bersucilah. Ini dari surah Al-Maidah, ayat 5. Ini asas ibadah kita, kawan-kawan. Alright, ini flow pembelajaran kita hari ini. Kita akan tengok maksud dan jenis hadas, apa sebab kita berhadas besar, larangan semasa berhadas, step by step kaedah mandi wajib, dan last sekali kenapa penyucian ni sangat penting. Masuk bahagian pertama, maksud dan pembahagian hadas. Kita mula dengan basic dulu. Kalau sebut je hadas, poin utama yang korang kena pegang ialah dia bukan kotoran fizikal yang kita boleh nampak. Bukan macam habuk atau debu kat badan tu. Hadas ni dikira sebagai kekotoran maknawi. Anggaplah ia macam satu dinding penghalang secara rohani. Selagi ada halangan ni, kita tak boleh buat ibadah khusus macam solat, tawaf dan sentuh Al-Quran. Ibadah tu takkan sah. Hadas ni terbahagi kepada dua kategori je dan cara nak bersuci pun berbeza. Kalau hadas kecil, senang je. Kita ambil wuduk. Tapi kalau hadas besar, ini wajib kita mandi wajib. Untuk sesi ulang kaji kita hari ni, kita akan fokus 100% kepada hadas besar. Seterusnya, bahagian kedua, sebab berhadas besar. Persoalannya, apa yang buatkan seseorang tu berhadas besar? Secara ringkasnya, ada 6 sebab utama. Nifas, iaitu darah lepas bersalin, wiladah atau proses melahirkan anak tu sendiri, keluarnya darah haid, keluar air mani, bersetubuh dan juga mati. Kena ingat tahu, ini semua adalah proses biologi dan fasa semula jadi dalam hidup manusia. Bukanlah bermaksud tubuh kita kotor, tapi keadaan ini memang menuntut kita untuk buat satu spiritual reset dengan cara bersuci. Cuba tengok rajah peta minda ni. Memang cantik dan teratur macam mana dia kelaskan sebab-sebab tadi. 3 sebab kat belah kiri tu, haid, nifas dan wiladah adalah khusus untuk wanita. 3 lagi kat belah kanan tu boleh berlaku pada lelaki dan wanita. Waktu dalam exam nanti, saya nak korang pejam mata dan terus nampak rajah bulat berwarna hijau ni dalam fikiran korang tau. Senang nak ingat. Okey, kita move on ke bahagian ketiga. Larangan semasa berhadas. Apa yang terbatal atau tak boleh buat masa ni? Ada 4 pantang larang utama masa kita dalam keadaan hadas besar. Kita tak dibenarkan solat, buat tawaf, baca apatah lagi menyentuh Al-Quran dan tak boleh duduk berada di dalam masjid. Tapi, guys, dengar ni, 4 larangan ni bukan denda tau. Tidak sama sekali. Benda ni sebenarnya adalah tanda hormat dan adab. Bila kita patuh pada adab ni, barulah proses bersuci kita nanti rasa jauh lebih bermakna. Masuk ke bahagian keempat. Kaedah mandi wajib. Jom kita tengok macam mana nak buat langkah-langkah praktikalnya dengan betul. Kalau kita tengok senarai ni, dia bahagikan langkah mandi wajib kepada 2. Sebelah kiri tu rukun, maksudnya yang wajib tak boleh tinggal. Sebelah kanan pula amalan sunat yang sangat digalakkan. Rukun dia sangat simple. Hilangkan najis di badan dulu, pasang niat dan pastikan air rata ke seluruh badan termasuk celah-celah lipatan. Di sebelah kanan pula, benda-benda macam ambil wuduk sebelum mandi, basuh tangan 3 kali. Ini semua amalan sunat yang menyempurnakan lagi kualiti mandi kita. Tapi kan, sekejap, mari kita fokus betul-betul pada rukun paling penting ni, niat. Sebutannya, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Korang curahlah air 1 tangki sekalipun, sental badan sampai bersih berkilat pun, mandi wajib tu tetap tak sah kalau niat ni tak terpasang di dalam hati kita semasa air mula-mula sentuh bahagian tubuh kita. Benda ni memang kunci utama dia. Akhir sekali, bahagian kelima, kepentingan mandi wajib. Kenapa kita ditekankan sangat untuk buat semua ni? Ini dia satu kontras yang saya rasa sangat hebat. Dari sudut jasmani, sudah tentulah mandi wajib ni bersihkan kuman, hilangkan bau badan dan bagi kita rasa fresh dari segi fizikal. Tapi hikmah yang lebih mendalam adalah dari sudut rohani. Ia membolehkan ibadat kita jadi sah balik, pastikan amalan kita diterima dan ia sebenarnya menjadi bukti yang kita ni taat pada perintah Allah. Islam betul-betul ajar kita supaya seimbang, jaga luaran, jaga juga dalaman. Sebelum kita habis, saya nak tinggalkan korang dengan satu soalan untuk difikirkan. Agak-agaknya, adakah solat harian kita dan bacaan Al-Quran kita betul-betul akan diterima kalau basic kebersihan wajib macam ni pun kita ambil mudah? Saya harap penerangan simple dan padat ni bukan je tolong korang untuk skor dalam peperiksaan nanti, tapi buatkan kita semua lebih teliti bahasa bersuci. Terima kasih sebab fokus dan teruskan semangat nak belajar tu.